Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali sahabat semua di dalam channel Malay Table. Terlebih dahulu seperti biasalah saya nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang terus memberikan sokongan, terus menonton video-video ataupun konten-konten yang telah saya upload di dalam channel ini. Sebagaimana yang kita tahu, channel saya ni alhamdulillah terus berkembang dengan baik walaupun slow, tapi dia terus mendapat sokongan sahabat-sahabat semua. Terima kasih saya ucapkan tidak terhinggalah. Okey, untuk tampilan kali ini saya terus bawakan apa yang ingin saya bawakan kali ini. Kali ini saya nak buat jualan seperti biasa atas shilling-shilling peringatan lah. Okey, apa yang ada di hadapan kamera sekarang sahabat adalah shilling ulang tahun ke-25 KWSP. Yang nilai mukanya adalah nilai RM1. Nilai muka RM1. Shilling ni dikeluarkan pada 18 Oktober 1976 oleh Bank Negara Malaysia bersempena 25 tahun kumpulan wang KWSP lah, kumpulan wang simpanan pekerja. Di shilling ni, peringatan ni dikeluarkan dalam 3 denominasi lah. RM1 Cooper, dia ada Cooper, RM1 Cooper nikel, RM25 perak dan RM250 emas. Jadi shilling-shilling ni dikeluarkan pada tahun 76 dengan 3 denominasi lah sahabat. Reka bentuk untuk shilling ni adalah berbeza-beza mengikut nilaian muka ataupun denominasinya. Bahagian hadapan memaparkan macam nilai RM1, kita tumpukan kepada nilai RM1 lah sahabat semua ya. Memaparkan gambar pekerja mengelilingi logo KWSP untuk RM1 Cooper Nickel. Dan tertulis juga, kita boleh tengok sebentar sahabat ya, saya cuba fokuskan sedikit. Okey, saya pun jelas tak jelas. Ulang tahun ke-25 kumpulan wang simpanan pekerja Malaysia. Di bawah tu Malaysia, kita boleh tengok kat sini kan, 1976. Okey, saya besarkan sikit sahabat. Ini sekali lalu dan secara sepintas lalu sahabat semua. Okey, saya tunjukkan lebih jelas. Okey, jadi secara sekali lalu sahabat ya. Okey, untuk spesifikasi teknikal untuk shilling RM1 ni, Cooper Nickel ni, dia nilai muka RM1. Dia terbuat daripada Cooper Nickel lah. Dia punya ni Cooper Nickel. Diameter dia 33.4 mm. Berat sekitaran 16.8 gram. Mintage ataupun proof lebih kurang mintage proof yang berkilat ataupun lebih sharp, dia punya kilatan untuk shilling ni ada ditempa lebih kurang dalam 7,800 keping. Manakala untuk mintage bukan proof seperti yang berada di hadapan kamera ni sahabat, ditempa sebanyak 500,000 lah, 500,000 keping. Untuk shilling ni sahabat semua, saya terus nak nyatakan nilaian jual belinya yang saya nak tawarkan kepada sahabat bagi pemain-pemain baru dalam dunia numismatik ataupun dunia hobi pengumpulan shilling-shilling, mata wang luar negara dan dalam negara. Saya nak jual dengan nilaian harga RM30. RM30 untuk satu keping ni sahabat. Okey, saya nak jual. Kos pos RM8, bermakna siap pos RM38 sahabat. Itulah nilai yang saya ingin nak buat jualan lah. Terdapat kesan sini sahabat ya. Ni kalau kita nampak dia macam ada keperangan sedikit belah sini. Tunjukkan begitu juga ni. Dia tak berkilat, betul-betul berkilat lah. Dia ada sedikit orang kata kesuraman dia punya, tapi masih dalam keadaan elok lah. Saya tengokkan CC nya, CC mil age nya. Okey, itu saja sahabat untuk shilling peringatan kumpulan wang simpanan pekerja yang telah dikeluarkan pada tahun 1976. Nilaian jualan yang ingin saya buat adalah RM30 untuk setiap sekeping. Saya ada beberapa keping lah, tapi untuk saya jual inilah. Dan kos pos adalah RM8. Jadi jumlahnya RM38 siap pos. Kepada yang nak beli ataupun ingin memilikinya, bolehlah terus
email kepada saya. Email boleh sahabat tengok di description. Saya dah letakkan email, jadi boleh kita bertukar-tukar alamat ataupun nombor phone untuk kita meneruskan urusan jual beli. Itu saja sahabat untuk kali ini. Semoga sedikit bermanfaat dan juga semoga duit ni shilling ni laku lah untuk saya buat jualan. Okey. Sekian dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih.